Salam semua, bertemu dengan saya sebagai pengulas anda pada hari ini, iaitu Pak Uda. Okey, kita bercerita tentang pasukan badminton negara kita yang akan tak lama lagi mewakili Malaysia di pertandingan All England di Birmingham, England. Jadi saya di sini ingin mengulas tentang semua player yang terlibat, bermula daripada German Open, Alliance Master dan hinggalah ke All England. Kita tengoklah bagaimana peluang untuk pemain-pemain negara kita ketika berlangsungnya kejohanan nanti. Okey, kita mulakan dengan pasangan lelaki iaitu Li Zizia, Liang Junho. Okey. Jadi Liang Junho ni sayang dia tak ambil bahagian dalam German dan Alliance Master. Jadi terus pergi ke kejohanan yang berlaku, memang susah sikit lah. Nak renggang-renggangkan badan pun belum lagi. Jadi harapan kita terletak pada Li Zizia lah, di mana perlawanan pemanas badan dia, Li Zizia menunjukkan prestasinya belum lagi mundur. Dengan kita tengoklah aksinya memang begitu mengasyikkan, mantap sekali di dalam kejohanan Alliance Master. Jadi kita harapkan Li Zizia akan terus sebagaimana prestasinya sebelum dia dilanda kecederaan pada kejohanan final di Guangzhou hujung tahun lepas. Berkenaan dengan Liang Junho, tak pastilah sebab berbeza kan. Kita tengok permainan Liang Junho dengan Li Zizia. Li Zizia banyak kepada attack, Liang Junho ni banyak kepada bertahan, rally. Jadi selalunya permainan yang membosankan begini tak bertahan lama lah. Okey, kita tengok kepada Bergu. Bergu Malaysia. Kita ada 6